And now ETF keempat ialah SPSK. Ini bukan lagi lah ETF saham, tapi dia adalah ETF suku. So fungsi ETF ini lebih kepada income dan juga kestabilan. So untuk tempoh 3 tahun lepas, dia mampu memberikan return sekitar 4.5% setahun dan dividen pula adalah sekitar 3.6% setahun dan dia bayar secara setiap bulan. So ETF ini sesuai lah untuk pelabur yang nak kurangkan volatility portfolio dia, tak nak naik turun sangat dan mahukan aliran tunai yang lebih konsisten. Dan akhir sekali, ETF kelima adalah SPRE. So SPRE ini dia fokus kepada hartanah ataupun duit global yang patuh syariah yang memiliki gudang logistik, data center, healthcare properties dan macam-macam lagi lah. Dan daripada segi performance, average return adalah 5% setahun untuk 3 tahun lepas dan dividen pula adalah sekitar 4% setahun dan dia dibayarlah secara setiap bulan. ETF ini sesuai untuk investor yang mahukan income bulanan dan nakkan juga exposure hartanah tanpa perlu membeli property fizikal. So guys, semua ETF ini boleh dibeli melalui apps Mumu, di mana dalam apps Mumu nanti korang just perlu sajalah search ticker code dia SPUS, UMMA, HLAL, SPRE, SPRK, SPSK dan macam-macam lagi sebenarnya. Jadi guys, kalau korang belum lagi ada akaun Mumu, korang boleh check di profile Daus and dan selepas siap pendaftaran semua, korang boleh tekan button search, korang type special deposit, masukkan kod DAUSDK37 untuk dapatkan new user benefit termasuklah Apple Store dan juga voucher. Jadi semuanya takluklah pada terma dan syarat selagi kempen masih ada. Jadi guys, Daus nak ingatkan video ini bukanlah financial advice. Pastikan korang buat research sendiri dahulu sebelum membuat apa-apa keputusan pelaburan. Dan Daun ingatkan akan ada 30% withholding tax yang dikenakan kepada dividen yang korang terima. Jadi guys, kalau korang ada apa-apa soalan, korang boleh komen saja, like video ni, share juga video ini kepada kawan-kawan korang yang sedang mencari apa benda nak invest ni kan. Maybe video ini dapat membantu mereka dapatkan sedikit idea. Dan yang paling penting sekali guys, jangan lupa follow Daus. Jumpa lagi korang semua pada video akan datang. Ciao.